Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muallimah Sarwani dalam tutorial MyViewBoard. Okey, kali ini saya nak tunjuk kepada cikgu semua macam mana kita nak download MyViewBoard dekat kita punya laptop dan komputer. Okey, mula-mula cikgu pergi dekat browser, tak kisah browser apa pun yang cikgu guna. Okey, dekat search, cikgu type saja MyViewBoard. Okey, download. Okey, dekat sini pergi dekat myviewboard.com. Cikgu tekan kat sini, dia akan keluar myviewboard.com. Dekat sini ada banyak pilihan app. Kalau kita menggunakan phone, kita boleh download dekat Google Play. Atau kalau kita guna Apple, kita boleh ada app untuk Apple. Okey, dekat sini cikgu boleh untuk laptop dengan komputer, cikgu ambil yang ini. Windows 64 bit. So cikgu download saja, tekan je. Simpanlah dekat mana-mana yang cikgu mahu kan. Cikgu save. Okey. Dekat atas ni dia dah buka. Cikgu open sahaja. Dekat sini dia kita tick saja I accept. Okey, barulah kita install. Saya dah install. Belum ada. So saya akan install kan. Kita tunggu saja installer ni siap. Okey, untuk MyViewBoard dekat laptop ni dia bagi 3.0. Okey, install. Okey, kita tunggu saja. Sistem untuk install MyViewBoard kita. Oh, saya dapat yang baru, version 3.2. Ni yang latest lah ya. Okey, kita punya MyViewBoard dah siap. Okey, ni kita open, tick ketua. Next. Okey, let's start. Okay, kita penuhkan dia. Saya dapat version 3.2 yang terbaru. So dekat sini kita boleh nak sign in lah. Okey. Cikgu-cikgu, kita dah boleh berinovasi dengan MyViewBoard. Assalamualaikum.